Assalamualaikum dan hai, bertemu lagi kita di dalam episod terbaru untuk podcast Apa Orang Kata YPM. Jadi pada hari ini kita akan merungkaikan satu topik yang sangatlah menarik untuk kita bincangkan bersama dan mungkin tetamu kita pada hari ini mewakili satu generasi ini. Saya dah bagi hint untuk tema kita hari ini adalah generasi. Jadi hari ini kita bawakan satu figura yang sangat hebat daripada MARA, iaitu Encik Abdul Farias, iaitu pengarah bahagian komunikasi korporat di MARA. Assalamualaikum Encik Farias. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik adanya. Terima kasih sudi meluangkan masa atas jemputan kita pada hari ini. Sama-sama. Okey. Jadi pada hari ini tadi saya dah berikan hint terlebih dahulu generasi Jadi pada hari ini kita akan merungkai satu topik yang sangat menarik untuk kita kongsikan bersama, iaitu generasi baby boomers versus Gen Z dengan berkisarkan perspektif terhadap media sosial. Jadi Cik Farias, kalau kita tahulah dari segi generasi ini, kita ada di Malaysia ni pun pelbagai generasi dah wujudnya. Jadi kalau ikut kepada pakar kajian mengenai generasi, iaitu Dr. Alexis Abrahamson mengatakan setiap tahun kelahiran manusia ini dia mempunyai watak dan perspektif yang berbeza terhadap seorang itu. Jadi kalau kita nampakkan dekat sini, mungkin Cik Farias boleh kongsikan dengan kita semua dekat sini, Cik Farias ni sebenarnya datang daripada generasi apa, dan apa pandangan Cik Farias ni terhadap generasi baby boomers dan juga kepada generasi Gen Z ini. Baik, kalau ikut timeline generasi itu, saya rasa saya fall dalam generasi X. Okay, kalau kita lihat generasi-generasi yang ada ini, bila dikomparekan baby boomers, yang sekarang mereka ni kebanyakannya dalam umur-umur yang dah pencen, 60 dan ke atas. So now yang generasi Gen Z ni, mereka yang baru membuat hidup. Macam saya lah tu. Ya, betul. Yang baru berkarya. Jadi kita tengok gap itu sangat luas. Dan semestinya dia mempunyai perbezaan yang sangat nyata. Especially bila kita cakap berkaitan dengan social media lah. So dari segi pendekatan, pemahaman, pelaksanaan dan juga penggunaan aplikasi social media itself memang sangat-sangat berbeza. Disebabkan macam dicakapkan tadi, mereka ini lahir pada zaman yang berbeza dan juga senario zaman itself yang membentukkan mereka ini, cara hidup mereka, cara percakapan mereka dan tingkah laku mereka mengikut peredaran zaman. Kira dia ada pattern masing-masing dalam setiap generasi tu. Ya, betul. Sebab perubahan generasi ini bergantung kepada perubahan zaman itu sendiri. In term of bila kita bercakap tentang social media, kita tak lari daripada teknologi. So perubahan teknologi ini memberi impak yang sangat signifikan terhadap generasi-generasi ini. Okey, bila kita bercerita tadi dalam penerangan Cik Farias ni berkenaan dengan media sosial lah. Jadi kita faham kalau baby boomers ni hidupnya tidak dengan wujudnya lagi teknologi. Jadi macam Gen Z, macam saya ni yang masih muda ni, muda lagi kan. Jadinya kita hidup dengan, kita lahir-lahir dah ada teknologi. Boleh dikatakan semuanya ada, dan kita ni survive dengan kehidupan yang berteknologi ini, di mana contohlah kalau zaman kami ni kecil-kecil pun dah start chatting dengan gunakan Gmail lah dan sebagainya. Dan kalau generasi baby boomers ni possible menggunakan surat dan sebagainya. Jadi kalau kita tengoklah current punya keadaan kan, kita bila dah ada aplikasi dan sebagainya, kita nampak contohlah ada sesuatu isu yang berlaku, of course lah kalau Bicom pun menangani isu dan sebagainya. Jadi kita nampak kalau contohlah komen dan sebagainya, kadang-kadang generasi baby boomers ini lebih memahami kepada satu-satu isu itu berlaku, manakala Gen Z ni possible mengikut lebih kepada perasaan. Jadi yang Gen Z ini yang wujud hidupnya dengan teknologi, adakah dia ni sebenarnya boleh dikatakan dia ada advantage lebih untuk menggunakan media sosial itu, yang possible ke menjadikan cyberbully terhadap baby boomers, atau macam mana daripada pandangan Cik Farias? Baik, kalau kita lihat adaptasi, iaitu penggunaan teknologi yang kita sebut sebagai social media, bagi golongan Gen Z ni memang mereka mahir sebab hidup mereka bersama social media. Jadi penggunaan social media ini merupakan satu aktiviti harian mereka, dan mereka sangat fleksibel dengan social media ini terhadap apa sahaja yang dipaparkan dalam social media. Betul. Dan bila kita bercakap dengan baby boomers ini, benda ini adalah benda baru. Mereka jumpa benda ini pada ketika usia mereka yang tidak memerlukan social media ini dalam kehidupan harian mereka. Jadi pendekatan, pemahaman dan penggunaan ini memang jauh berbeza. Mungkin ada setengah itu masih lagi suka sebab dah sekian lama, hampir 50 tahun hidupnya tidak menggunakan social media. Tiba-tiba nak guna. Jadi rejection ni biasa berlaku. Betul. Bagi pula Gen Z ni, mereka keluar-keluar dah ada social media. Jadi untuk buat suatu benda beyond that, mereka akan rasa macam
satu penolakan. So dia ada vice besar begitu. Jadi kalau kita lihat mereka ini memang sangat-sangat selesa dengan social media, dan yang Gen Z ni ada sesengah yang mana dalam karier mereka terlibat dalam pembangunan ataupun dalam perubahan zaman ini. Contohnya mereka yang berkarya dalam industri kreatif contohnya. Mereka nak tak nak memang akan menggunakan social media. Tapi bagi mereka yang duduk di luar bandar, yang duduk sebagai petani daripada kecil dia sehinggalah umur 50 tahun, tiba-tiba jumpa social media, bagi mereka benda ni tak ada keperluan. Jadi perbezaan ini sangat nyata lah. Inilah penerimaan sesuatu generasi itulah terhadap benda inilah kan. Jadi itulah kalau kita berceritakan dari segi generasi ini, perbezaan penerimaan sesuatu generasi ni. Contohlah macam Encik Faris ni duduk dalam bidang corporate, jadinya sudah tentu bidang corporate ni hidupnya sangat dekat dengan media sosial lah. Jadi kalau di media sosial ini, contohlah kita Mara kan, kalau Mara membawa dua objektif utama adalah dari segi keusahawanan dan juga pendidikan. Jadi di situ pun kita nampak akan melibatkan generasi yang berbeza. Jadi macam mana di pihak Bicom sendiri ataupun strategi lah yang digunakan oleh pihak Bicom untuk memastikan semua, contohlah kalau kita dalam apa yang ditawarkan oleh Mara, kita ada pelbagai skim dan sebagainya. Jadi macam mana pihak Mara menggunakan strategi yang betul untuk memastikan segala maklumat ini sampai kepada setiap golongan tu. Baik. Kalau kita lihat Mara, dia punya range umur daripada pelajar yang lepasan daripada tingkatan 6 yang ingin memasuki ke MRSM, sehinggalah parent dia, mungkin ada parent atuk nenek dia sehingga 70-80 tahun yang terlibat dalam proses ni. Itu dari segi pendidikan. Kemudian kita ada dalam sektor keusahawanan, yang mana sektor keusahawanan ni menawarkan umur umur 16 tahun hingga ke 60 tahun. Jadi daripada 16 tu kita dah mula mendedahkan mereka. Jadi dari segi maklumat tu perlu disampaikan dari segi perbezaan umur yang sangat panjang. Jadi apa plan yang kita buat? Kita kena faham, dalam social media ni kita ada banyak platform. Jadi kita kena kenal pasti dulu platform mana yang digunakan mengikut generasi. Contoh, di Mara sendiri kita ada lebih kurang 7 platform social media yang kita gunakan untuk menyebar luas maklumat ini mengikut generasi. Selain daripada platform, kita juga perlu memikirkan konten. Sebabnya kita tak boleh cerita isu pelajar-pelajar atau Gen Z ni kepada orang baby boomers. Nanti dia tak faham. Jadi kita kena buat konten ini mengikut siapa target kita. So contohnya kita ada TikTok, kita ada portal Mara, kita ada Instagram, kita ada YouTube Mara, kita ada IG Mara, kita ada Twitter Mara, dan juga untuk dalaman kita ada Maranet contohnya. Jadi maklumat ini perlu ditapis, perlu disesuaikan kepada siapa. Itu satu. Selain daripada kita ada platform, kita ada konten, masa untuk kita posting juga penting. Kiranya untuk menarik atraktif kepada setiap orang. Contohnya bagi yang millennium ataupun Gen Y ke Gen Z ke atas, mereka ini dah berkerjaya. Jadi waktu free mereka bila? Malam lah normally. So kita kena posting waktu yang sesuai, nak sampai weekend, sebelah malam, so that mereka ada masa untuk melihat. Kalau tak, posting kita banyak, dia akan bertindan dan akan tinggal di bawah. Jadi bila masa pula dia orang nak tengok. Jadi untuk generasi yang Gen Z yang kita bincangkan ni, dia more on TikTok. Jadi kita banyak posting maklumat-maklumat ini kepada TikTok. Sebab TikTok lately ni memainkan peranan dan hampir 41% jadi pada golongan Gen Z ni memang menggunakan TikTok. Jadi kita kena target dia orang, kita kena cari dia orang di situ. Selain itu juga kita perlu bekerjasama dengan pemain media sosial di luar. Kiranya ada melibatkan influencer atau macam mana? Ya, kita perlu cari mereka bagi program-program tertentu supaya bila mereka dengan influencer ni yang bercakap berkaitan dengan program-program Mara, jadi dia dapat info ini. Selain itu juga kita kena tengok juga lokaliti. Contoh, di Sabah dan Sarawak, apakah medium yang sering digunakan bagi mereka? Kalau kata untuk maybe baby boomers ke atau Gen X macam saya, kalau di Sabah dan Sarawak, Borneo Post tu dah biasa. Tapi di manakah social media yang mereka selalu tapping ataupun yang mereka selalu rujuk? Itu pun kita kena lihat. Kiranya memang kena kaji setiap betul. Setiap perubahan, setiap maklumat tu kita kena kaji supaya sampai. Contoh, kita nak buat berkaitan dengan pengambilan ke MRSM, kemasukan ke IPMA. Jadi semua benda ni kita kena lihat duration ataupun masa yang
yang bersesuaian supaya mesej ini sampai. Jadi strategi ni perlu mengkaji semua aspek. Itulah, dan saya rasa pun kalau contohlah macam dalam video pun, kadang certain orang tak suka tengok video-video yang panjang. Ya, betul. Ada kadang-kadang suka tengok 10 second je, 20 second. Betul. Jadi saya rasa itu antara cabaran jugalah kiranya. Ya, kita juga kita kena lihat, selain kita dah post maklumat ataupun kita dah share maklumat atau kita dah sebar luar maklumat, kita kena kaji juga maklumat ni sampai ke tidak. Jadi di peringkat MARA ataupun secara keseluruhannya, di mana-mana pemain media sosial yang begini, dia akan tengok. Dia ada satu enjin yang boleh melihat atau mengkaji semua, menganalisa mesej ini sampai berapa ramai. Contoh macam TikTok lah. Kita ambil mudah, ramai yang ada TikTok sekarang. Ya, betul. Bila kita post, kita tengok engagement kita. Umur berapa baca, berapa lama dia tengok kita punya video, paling lama berapa second. Jadi benda ni kami kaji. Kalau kata tak sesuai, kami akan adjust. Dan perkara ini bukan kita kata take it or leave it. Maknanya dah post biar, tak. Kita kena kaji supaya kita lihat kalau ini tak sesuai, kita kena adjust yang ini. Kalau ini mendapat banyak target, banyak follower, banyak viewer, so banyak komen, so banyak engagement, kita akan mula fokus ke arah ini. Sehinggalah ke satu masa di mana benda ini perlu diubah. Jadi dia tidak semudah sekadar ambil dan post. So banyak benda di belakang tu kira di sebalik posting tu pun memang kena supaya ada kita lihat dalam komen, kadang-kadang baby boomers ni nakkan maklumat macam ni. So bagi setengah pengamal media, dia tak nak entertain ataupun tidak memikirkan apa orang komen. Di MARA kami akan tengok. Jadi setiap komen kami kumpulkan. Kalau perlu kita keluarkan satu posting baru, kita akan keluarkan posting baru bagi menjawab isu ini. So sebab kita ni adalah satu peranan kita menyebarluaskan maklumat MARA sehingga ke akar umbi. So dalam chairman MARA menyebut merakyatkan MARA. Bagi kami merakyatkan social media MARA. So that masyarakat tahu siapa MARA. Betul. Dan kalau kita lihat di MARA pun, kita dipanggil stakeholder atau pemegang taruh, kita ada 3 kategori. Satu, pengurusan tertinggi hingga ke peringkat menteri. So yang ini perlu juga kita jaga. Kemudian staf MARA sendiri, warga kerja MARA yang berkaitan dengan MARA, anak syarikat MARA ni pun kita perlu juga memastikan mereka mendapat maklumat yang betul berkaitan MARA. Dan yang paling last ni adalah kita punya masyarakat, yang komuniti MARA ni. Jadi maklumat ini perlu kita kaji dan kita tapis, dan kita kena hasilkan supayanya menepati semua generasi, menepati semua pemegang taruh. Begitulah yang kiranya pemahaman untuk setiap generasi. Betul. Kita kena ambil kira itu. Kita tak boleh lari sekadar membuat sesuatu posting, sekadar post. Betul. Yelah, sebab kalau current lah, macam kita tengok pun, contohlah generasi Gen Z ni, ada certain dia lebih suka untuk tengok kepada video sahaja. Dan kadang-kadang untuklah contohlah generasi Z ni yang adalah generation yang current sedang nak sambung belajar. Jadi mungkin ada certain yang tak ambil kisah, tak ambil tahu dengan apa yang kita tawarkan, apa yang skim yang kita ada. Jadi kalau kita tengok kat sini pun, mungkin ada certain kita tengok ibu bapa yang lebih cakna kepada benda ni. Jadi saya merasakan itu adalah antara cabaran dan juga antara elemen penting yang perlu diketengahkan lah. Penyampaian dalam. So kalau contoh kita di TikTok, kita akan tengok setiap posting tu viewer dia berapa. Setiap viewer ni kita tengok balik. Kena tak kena? Siapa yang tengok? Kalau kata sesuai, kita buat. Dan kita tengok pula dekat FB kita macam mana. Setakat ni di MARA, dia punya follower untuk FB kita dah ada sampai 500,000. Ramai. Untuk TikTok, setahun lebih yang saya bangunkan bersama tim saya di bahagian Corporate MARA, kita dah cecah hampir 57,000 follower. Tapi ini tidak menjadi satu tanda bahawa kita dah cukup baik. So kita kena pergi go and beyond. Sebab rakyat Malaysia ni ramai. Dan kita tak nak maklumat ini sekadar sampai dan tidak difahami. Sebab itu kalau kita lihat ramai yang komen berkaitan MARA ni, pelbagai komen, sedangkan maklumat ni dah ada. So bagi kami, maklumat ni masih belum sampai. Jadi usaha tetap diteruskan by generation, by character. Kadang-kadang macam Tuan sebut tadi, kita lihat Gen Z ni dia tak suka dengar video yang panjang. Dan dia tak suka dengar video yang very informative. Dia nak something yang catchy. Jadi kita kena ke arah itu untuk mereka. Jadi bagi yang Gen Z ni, kita boleh buat yang something yang formal, yang berada di kita tidak terlalu keluar daripada norma. Jadi nanti dia tak boleh nak terima, dia akan skip saja. Jadi maklumat tak sampai. Walaupun kita posting banyak, tak ada siapa baca. Itu rugi. Betul. Kita tak nak rugi dengan apa yang kita tak kan, kita offer dan kita buat sesuatu tu, mestilah ada objektif yang kita target lah. Jadi kalau tadi Cik Faris ceritakan kat MARA sendiri ada 7 platform media sosial yang digunakan. Jadi kalau kita fahamlah generasi Gen Z ni, of course macam saya sendiri yang hidup dengan, boleh dikatakan bangun tidur dengan telefon, tidur pun dengan telefon. Jadi normal kalau current Gen Z ni paling kurang
dia ada dua boleh katakan kehidupan seharian dia memang akan ada dua ni lah teknologi. Contohnya ada satu tablet dan juga satu telefon bimbit. Jadi memang kehidupan sehariannya memang dia akan bawa ke mana-mana, especially untuk pelajar. Dia macam dah jadi macam satu komitmen lah untuk generasi Gen Z. Manakala kalau untuk yang generasi baby boomers ni tak kisah. Kalau tengok mak saya sendiri pun, kalau pergi jalan-jalan kat luar ke apa, tinggal telefon kat rumah pun tak kisah. Macam tak jadikan masalah. Dia macam kehidupan lagi tenang, tak ada orang call, tak ada orang message dan sebagainya. Jadi kita faham kalau tadi kita menceritakan setiap platform itu sesuainya terhadap umur yang berbeza-beza. Jadi kalau kita sini mungkin Cik Faris boleh kongsikan dekat sini contohlah baby boomers ni lebih sesuai menggunakan aplikasi apa, dan untuk Gen Z ini more on kepada aplikasi apa yang sesuai. True, saya punya observation dan juga kita punya analisis kepada posting. Kalau kita pergi ke baby boomers dulu, mereka ni lebih selesa menggunakan email ataupun rujukan mereka FB atau mana-mana terbitan online biasa. Betul. Dia tidak spesifik kepada mana-mana apps. Tapi bagi Gen Z ni, yang sekarang ni dua platform yang memang semua orang ada, iaitu IG, TikTok. Yes. Bila you tanya FB macam baru ni di bahagian saya ada pelajar-pelajar yang melakukan latihan praktikal. Bila tanya FB macam tu. Bagi mereka janggal. Bagi mereka IG dengan TikTok. So bagi pula generasi baby boomer ni, bila sebut TikTok tu jarang-jarang lah yang boleh explain. Melainkan mereka-mereka ni terlibat, macam saya cakap pada permulaan ni, dalam teknologi. Contohnya dalam sistem dalam bidang kreatif, dia orang ni akan follow benda ni, mengikut arus teknologi. Sebab nak kesinambungan kepada dia orang punya business maybe. Sebab kalau kita lihat social media ni, dia ada dua elemen utama, satu education, satu marketing. Jadi siapa yang terlibat dalam dua bidang ni, dia maybe baby boomers ke atau Gen Z ke akan follow semua perkembangan. Bagi mereka yang tidak terikat dengan benda-benda macam ni, dan dia tak akan berlaku lah. Dia tak akan ambil hirau. Contoh macam tadi, phone tinggal pun dia tak kisah. Sebab tak ada apa yang dia nak tengok. Kan? Macam tu lah. Itulah sebabnya kalau kita tengok generasi kini pun memang sentiasa mengikut arus. Contoh kalau wujudnya TikTok, memang nak follow TikTok. Dan dalam, kita faham kalau contoh dalam WhatsApp sendirilah, macam kalau yang generasi baby boomers ni mungkin nak menggunakan WhatsApp itu pun akan makan masa. Jadi kalau Gen Z ni tahap kesabarannya dia memang cenderung memang nak guna. Jadi memang tak kisah, memang dia akan kaji, boleh katakan dalam sehari pun boleh khatam lah pengajian dari segi dia. Kalau kita lihat kesan daripada pandemik COVID, so yang ini mempunyai impak yang sangat signifikan dalam social media. Wa imah dalam sistem online secara keseluruhan dia. So berlakunya COVID ini, dia secara tidak langsung memaksa individu itu untuk menceburi dan untuk menggunakan social media. Kalau tak ada COVID, saya rasa baby boomers ni mungkin lebih ramai persentasenya tidak ambil pot ataupun tidak ambil kisah pun dengan mana-mana app social media. Kalau kita lihat berlakunya COVID-19, bagai cendawan tumbuh di mana platform untuk jual online. Bila jual online ini, people start lagi gunakan online, social media yang berkaitan untuk menerangkan, untuk menjual. TikTok antara satunya lah. In fact, dulu di FB kita cuma ada marketplace. Now TikTok dah ada, IG dah ada, WhatsApp dah boleh guna, nak contact business WhatsApp semua kan. So kita dah ada benda macam tu. Jadi kesan dia sekarang, walaupun masih ada gap antara Gen Z dengan baby boomers, tapi disebabkan COVID ini, kebanyakan baby boomers ni dah mula adopt. Sebab mereka pun nak dapatkan maklumat dalam secara online ini dah banyak. Jadi dah mula ke arah keselesaan menggunakan social media. Kalau ikutkan apa yang berlaku, pengalaman saya sebelum COVID-19, benda inilah satu benda yang luar biasa bagi mereka lah. Bukan luar biasa macam mana, tak perlu langsung dalam hidup mereka. Nak tengok FB, nak kemana. Now semua orang dah susah-susah pun, mak-mak apa kat rumah order je lah online, Food Panda contohnya, order je lah online dekat Shopee ke, dekat TikTok ke. Sebab dia dah ada awareness berkaitan benda tu. Walaupun dia tak guna, tapi dia tahu sekurang-kurangnya lah. Contohnya kalau nak dapatkan current info dan sebagainya, macam kalau dulu kita memang, kalau baby boomers ni hidupnya dengan surat khabar, dan hari kita tengok cetakan surat khabar pun dah makin berkurang. Segalanya online. Jadi itulah yang
yang perlu boleh katakan baby boomers ni start mula accept lah dengan perubahan teknologi ni. Betul. Okey, jadi Cik Faris, bila kita dah sembang panjang tadi kan melibatkan umur dan sebagainya, ni out of context sikit, macam Cik Faris sikit lah sebagai bos di dalam BCom. Jadi mungkin Cik Faris, of course dalam BCom tu, dalam your team mesti akan ada perbezaan generasi itu. Betul. Mungkin ada baby boomers dan mungkin ada yang Gen X, Y dan Z kan. Jadi macam mana Cik Faris handle untuk memastikan semuanya serasi bersama? Sebab kalau kita tengok lah, kalau saya pergi view program yang jumpa dengan your team, kita tengok, kita nampak macam akak ni umurnya macam masih muda. Yang ni mungkin dalam generasi saya, yang ni mungkin dah dalam generasi X, tapi kita tengok dia punya keserasian bersama dan macam tak ada masalah. Macam mana you handle benda tu? Saya mengambil penggatan yang sama. Seperti mana kita menggunakan banyak platform atau pelbagai platform dan juga pelbagai konten. Begitu juga cara pendekatan kita bersama staff. Jadi kita tak boleh samakan semua orang. Cara kita bercakap, cara kita menasihat, cara kita memberi teguran. Jadi kita sebagai yang memantau ataupun orang panggil bos lah, kan, saya tak suka guna term tu, guna nama tu. Sebagai ni kita kena tengok, kita kena berlaku adil kepada semua. Seperti mana kita berlaku adil kepada penerima konten kita, penerima maklumat kita, kita juga kena berlaku adil kepada semua warga ataupun tim kita. Supaya maklumat ini sampai dengan selesa. Bila selesa, dia ada semangat untuk membuat atau melakukan tugasan itu dengan baik. Kita tak boleh bagi flat sama saja. Betul. So kita juga perlu ada kelonggaran. Kadang-kadang katalah yang berusia, dia tak boleh nak pergi walaupun dah set. Kita tak boleh kata tak. So kita kena ada pendekatan yang lebih harmoni. So benda ni sangat penting. Sebabnya dalam human character, seperti mana kita memaparkan konten, kita menyentuh sensitivity orang, iaitu manusia. Sama juga bila dalam fizikal, kita dengan staff kita ni, kita kena tahu apa do's and don't dia. Kita kena memahami dia, barulah kita punya mesej sampai dan kita dapatkan komitmen ataupun dia punya sokongan sepenuhnya dalam melakukan apa-apa juga kerja. Kalau tak buat begitu, maka adalah yang berasa hatinya, yang merajuknya, nak pindah bahagiannya. Tapi setakat ni di BCom semua orang nak masuk lah. Kan? Itulah saya tengok macam pasaran hangat BCom ni. Sebab saya bawa pendekatan di BCom, kita tak buat macam normal ataupun minta maaf lah, kita tak buat macam standard government punya ni. Peraturan is peraturan, tapi kita ada kelonggaran. Betul. Sebab dia adalah dunia kreatif. Dunia kreatif ni kita kena lebih terbuka. Sebab masing-masing nak memikirkan konten, nak buat copywriting, nak bangunkan video. Jadi dunia kreatif ni saya kena ada kelonggaran ataupun dipanggil budi bicara yang begitu maksimal. Supaya semua tidak berasa hati. Dan yang paling pentingnya adalah dalam dunia kreativiti ni ataupun industri kreatif ni, untuk berkarya. Saya akan buka seluas-luasnya platform untuk mereka berkarya supaya dapat hasil yang terbaik. Itu yang kita lihat, kita punya hasil di pihak kementerian pun boleh menyukai ataupun menghargai hasil-hasil positif-positif yang kita buat. Betul. Dan kita juga sensitif terhadap apa sahaja dasar-dasar kerajaan yang ada. Contohnya baru ni dasar TVET negara, Malaysia 2 tahun kerajaan madani. Jadi kita akan keluarkan posting yang selari dengan apa dasar kerajaan yang ada, supaya kita kata MARA support sepenuhnya apa saja yang kerajaan buat, government of the day yang buat. Dan apa saja dasar MARA, contohnya baru ini career crafting yang kita baru baru ni, kita pun akan sebarkan maklumat ini sebaik mungkin. Jadi selain jaga staff, selain social media, yang pentingnya budi bicara pada tahap maksimum lah. Dengan syarat tidak melanggar mana-mana peraturan lah kan. Sebab kuasa penuh dia ada budi bicara ni dekat atas pengarah. Tapi pengarah jangan guna sewenang-wenang ni lah. Masih lagi ikut dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh MARA, yang mana MARA adaptasi daripada peraturan-peraturan kerajaan. Itu je. Dia macam ada win-win situation. Ya, betul. Kena ada begitu. Kalau tak, nanti tak boleh. Kalau tak, nanti kerja tak jalan, ataupun kerja jalan tapi hasilnya tak sampai ke tahap yang kita perlukan. Okey, betul. So kita buat macam tadilah, buat sekadar buat, post sekadar post. Saya tak nak yang tu. That's why tim saya, kita akan cuba maksimum untuk berkarya dalam masa yang sama, kita hasilkan dengan konsep dan juga panduan ataupun garis panduan yang MARA nak. Maknanya video ni tidak terlalu kata orang keterlaluan, dan staff pula tak adalah pula macam terlalu bebas, tapi masih lagi terikat dengan panduan. Macam itulah. Betul, dia kira memahami HR dia lah. Ya, betul, insyaAllah. Jadi sebelum kita dah mengungkai panjang, mungkin last question lah daripada saya untuk Cik Faris. Dari saya macam ada satu soalan cepumas sebenarnya. Kalau Cik Faris sendiri lah, antara sepanjang bekerja di dalam BCom ni, apa cabaran yang paling besar agak-agak bila melibatkan media sosial ni? Baik.
dalam media sosial ni yang paling susah ataupun yang paling crucial apabila berlaku krisis. Krisis, betul. Krisis ni apabila orang attack marah ataupun ada maklumat kita nak sampaikan. So bila berlaku krisis ni kita kena fokus. Kita kena fokus, kita kena analisa dan kita perlukan seberapa banyak maklumat. Jadi berbalik kepada soalan tadi, kalau kita tidak mempunyai tim yang mampu menolong, yang sanggup buat, kita akan ada problem. Jadi setiap krisis ni kita kena jawab dengan tepat dan pada waktu yang tepat juga. Maklumat tepat, waktu pun tepat. Barulah krisis ni kita boleh handle atau kita boleh tutup, selesaikan dengan baik. So pertama, kalau krisis ni kita tak ada tim yang baik, macam mana, siapa yang nak pantau krisis ni? So dalam tim saya ni ada satu tim yang akan pantau semua posting. Attack je mak marah kita boleh baca. Dia akan postkan kat saya 20 terbitan ataupun 20 posting yang berkaitan dengan marah krisis ni. Jadi saya kena baca satu persatu dan tim lain bukan baca. Kami akan duduk, kami akan analisis. Apa yang similar, apa yang differences. Dekat sini kami tackle isu ni. Jadi maklumat ni pula nak pula maklumat tambahan. Jadi ada tim yang pergi, ada ni. So kalaulah bukan bekerja sebagai satu tim, ini problem. Dan bila lambat, orang akan pandang negatif terhadap marah. Betul. So benda ni kita kena jaga. Yelah, sebab orang tahu komen tapi dia tak tahu apa yang kita perlu tapis dan sebagainya. Betul. That's why di peringkat corporate com, untuk analisis krisis dan juga isu-isu media sosial ni, kami sering attach dengan mana-mana pakar untuk kami dapatkan ilmu lah. Kita pergi hantar kursus tim saya, bincang dengan pihak kementerian, bincang dengan susah politik, menteri, timbalan menteri. Kita nak tengok apakah hala tuju, apakah isu, apakah pandangan mereka terhadap sesuatu isu ni. Sebab kita membawa mandat yang besar daripada kementerian kepada mara dan untuk rakyat. Jadi kalau kita tak nak maklumat yang kita sebar ini tak kena ataupun balik tadi terlalu sensitif untuk orang lain. Itu kita tak nak. Itu je lah pandangan saya. Yang paling susah kalau ada krisis. Setakat ni mara tak adalah krisis yang besar-besar. Betul. Jadi tak adalah kata orang struggle lah untuk tak adalah cabaran yang begitu luar biasa. Semua krisis-krisis ni berkaitan dengan perception banyak. Sesuatu isu terhadap marah. Itu sajalah. Dan mungkin itu yang melibatkan antara generasi juga sebenarnya. Iya, betul. Sebabnya kalau kita lihat kebanyakannya berpunca daripada troopers ataupun netizen-netizen yang cuba melaga-lagakan. Tapi yalah, kita sentiasa berpandangan positif. Setiap teguran itu kita ambil untuk kita tambah baik. Kalaulah kata teguran itu memang tak ada kena-mengena, yang memang sekadar untuk post, sekadar untuk memperingatkan dalam social media tu, kami ambil maklum sajalah. Yang penting jangan melatah dan melantun tanpa mempunyai fakta dan data yang betul. Itu pandangan saya lah. Kita lock, jangan cepat melatah tu lah. Jadi kita dah bersembang panjang berkenaan dengan topik generasi baby boomers versus dengan Gen Z ni. Jadi untuk kita rumuskan topik kita pada hari ini, jadi apa yang kita nampak lah dari sebenarnya setiap generasi ni dia ada kelebihan masing-masing, di mana siapa yang saya nampak daripada pandangan dan perkongsian daripada Cik Faria sendiri adalah setiap generasi ni dia memerlukan each other sebenarnya. Untuk mungkin baby boomers ini perlu untuk berkongsikan pengalaman lebih kepada generasi Gen Z ini, contoh dari segi fakta dan pengalaman yang lebih panjang lah dalam kenalian sesuatu perkara, dan mungkin Gen Z ini boleh berkongsi dengan pihak baby boomers ini dari segi kebolehannya dalam penggunaan teknologi dan sebagainya, which is yang saya merasakan itu adalah salah satu perkara yang boleh memantapkan lagi sebuah organisasi lah. Dan penggunaan media sosial ini adalah memang current hidup kita di dunia ini, communicate dengan orang walaupun di sebelah pun possible kita menggunakan penggunaan media sosial. Jadi penggunaan itu memang sangat penting dan boleh dikatakan kira perlulah saluran yang tepat supaya kita mengelakkan krisis-krisis yang berlaku lah. Baik, betul. Jadi terima kasih sekali lagi Cik Farias atas perkongsian yang begitu menarik dan sudi memenuhi jemputan kami pada hari ini. Boleh, insyaAllah. Okey, untuk anda semua jangan lupa untuk ikuti kami di YPM di dalam semua media sosial yang kami ada. Contohnya YouTube, Yayasan Pelajar Mara, TikTok dan juga FB untuk anda dapati info-info semasa, dan untuk anda ikuti juga podcast kami yang kita akan bawakan pelbagai topik yang menarik dengan tetamu-tetamu jemputan yang boleh katakan hot dan sensasi. Siapa orang itu, apa tajuknya, nantikan di dalam kami punya media sosial, kita akan war-warkan. Jadi sampai bertemu lagi kita di dalam episod yang seterusnya, dan sekian, Assalamualaikum dan bye.